Guys, sudah sekian lama aku tidak masuk konten ni, channel ni. So, hari ni kita akan buat balik channel ni. Kita akan main balik channel ni, insya-Allah. Akan ada sokmo dah. Takut janji palsu lagi. Apa pun, untuk hari ni kita akan teka. Senang. Kita akan mulakan dengan senang. Teka pelakon baru, selebriti baru dalam Malaysia. So, come on, mesti akan ada pelakon baru Okey, apa pun untuk lelaki aku akan tunjukkan gambar pelakon perempuan, dan untuk perempuan aku akan tunjukkan gambar pelakon lelaki. Okey, alright, so kita akan mulakan. Let's get started. Okey. Kalau akak senang sikit kuih. Siapakah ini? Hai! Oh, lah macam ni, gambar siapa pula ni? Mana saya kenal bang? Okey, Khalid. Dia memang tak tengok TV je ni. Okey. Daus Bajo, siapakah ini? Siapa namanya? Sofia Sofia. dah tahu. Sofia ke? Mak dia bagi nama cantik-cantik. Kau tak Sofia? Khalid. Tak tahu. Clue. Okey. Dia bermura, dia ada dua perkataan nama, apa dah panggil? Dua ni lah. S dengan H. S dengan hash. Apa you Comel. Biasa je. Tak kena. Khalid. S. Engkau cakap Kau cakap kau keluar. Siti Hajar. Siti Hajar, salah. Kalau betul ni kau keluar. Okey. Apa tadi hint dia S dengan H. Siti Halimah. Halimah Jogang. Salah. Khalid. Okey. Siti betul? Tak tahu. CH. Siti Hazarina. Salah. Adik Siti Khadijah kan? Tak. Muka iras-iras je. Siti Hasnawarati. Wow! Gila lah! Luar otak kau je Saleh. Macam mana kau ni pun tak kenal? Dia pernah berlakon dekat TV3, Astro kan? Lagi? Tak ada. Nama dia. Nama dia Siti Harisa. Ush. Macam mana boleh tahu? Pernah berorang. Tak, dia pernah follow saya. Oh. Faham. Terima kasih. Okey, senang saja ni. 1, 2, 3. Siti Khadijah. Betul. Benar sekali. Siti Khadijah. Apa dia tak sebut? Halim. Seterusnya. Oh, senang. Ini dia. Siapakah ini? Saya pendek lah. Dia tinggi. Trisinidol. Apa? Trisinidol. Apa benda kau ni? Trisinidol. Betul lah. Trisinidol. Trisinidol. Tresinida. Okey, seterusnya. Siapakah ini? Oh, Syazambi. Ui, semua ni dah. Okey, terima kasih. Okey, Ihin. Siapakah ini? Oh, ni Drivo. Dia lasak sikit. Dia lasak sikit. Siti. Tak ada Siti ya, Calik. Siti lagi. Okey, perempuan. Okey, masih lagi sama. Siapakah ini? Tak apa siapa tengok siapa? Lara Alana. Lara Alana sama ada Calik. Itu nama anak. Ni aku tahu ni. Ahrini Airudin. Oh, benar sekali betul. Oh, banyak tengok TV lah. Wow. Saya boleh berlakon. Cerita dia berlakon tu tak masuk pelis pun boleh tahu. Okey. Aslah, seterusnya untuk lelaki pula. Siapakah ini? Allah. Belakang, Sofi. Tapi nama dia apa? Nama dia kejap. Alah, dia banyak berlakon lah. Apa nama dia? Azim. Azim tang mana kau ni, Jalil? Siapa nama dia? Tak ada, nama dia bukan Azim. Siapa nama dia? Okey, clue, nak clue? Mana ambil? Ada. Tak. Kau nak clue ke? Kau ambil nak clue.
JJ. Baru lalu Sophie salam. Jasmine. Salah. Aku tak terima lagi. 1. Challenge. Tapi betul ke tak ada? Try JJ Jasmine Juma. Benar sekali. Macam mana dia tahu? Baru try 5 video ni. Okey. Aduh. Seterusnya, siapakah ini? Mana aku tahu dia? Tahu dia ni. Ayam. Dia ni ada artikel. Dia kata sebulan nak dapat job pun susah. Betul. Siapa dia? Tak tahu nama dia. Ayam. Calik. Calik. Kesian dia tak dapat job. Ah, Kalau minta clue pun saya tak tahu. tak tahu. Calik terus. Ayam. Nak clue. F dengan M. FM. Ah. Fahrin. Fahrin. Salah. Okey, siapa kata dia? Ni. Sekejap, tu bapak Ha. saya. Fadli Mos'od. Benar sekali. Fadli Mazhar. Okey, silakan lelaki. Okey, Ihin. Siapakah ini? Siapa ni? Woi! Ini macam cewek di Facebook. Oh, Farah Nabita. Farah Nabita. Cuba Nak keluar. Clue. Nak keluar. H-A. Harry Azrul. H-A. Hannah Montana. Belakang dia Adriana. Tak. Salah. Belakang dia okey. Belakang dia Lin. Belakang dia Lin. Lin. Elin. Dapat depan pun okeylah. Hana Halim. Hana Halin. Cina lah. Kau pun tahu Cina. Kau tinggi pada aku. Mana ada? Ni dia Emeline. Emeline. Amelia. Salah. Wah, tadi tak ada kat aku tadi. Korang ni. Ini pun dah tahu. Ni pelakon baru Dia banyak pelakon kan. Dekat ni apa suka apa semua. Famous kot dia ni. Harisa Adriana. Adeline. Harisa Adeline. Okeylah, betul lah. Hebat kan? Tahulah. Okey, ini mungkin senang sikit. Siapakah ini? Wah, ini kau nak kenal. Emilia. Salah. Apa kalau kau tahu? Ini yang lepaskanlah. Betul. Satu. Clue ya, clue. Nama QK. UK. Christina. Bagi. Terima kasih. Tu baru. Dapat depan okey lah. Okey. Kasrina. Benar sekali. Betul. Kasirina. Seterusnya. Siapakah ini? Bekas talent AI. Bukan. Sharifah Ros. Benar sekali. Sharifah Rose. Kau kenal? Siapakah ini? Alah ini. Apa sabar? Mia. Okey. Oi. Cantik tak? Biasa. Clue. EJ. E. E ya? Erika Kamlina. Siapa dia Jujur saya tak tahu pun, tapi saya try. Adeline kot. Adeline salah. Akak ni selalu saya tengok. Akak adik kau tu. Ini akak lah. Ini muda lagi, muda pada kau. Tak, dia akak. Okey, siapa dia? Sebab dia pernah cakap hai kat saya. Okey, siapa dia? Izani. Rasanya Izani. Izani Zasli. Benar sekali Izani. Sekali. Aku kenal yang ni. Siapa cakap kat dia ni?
Okey, seterusnya perempuan. Okey, yang ni kau suka punya. Kau mesti suka punya. Yang itu teka. Okey, siapakah ini? Saya tak ingat nama dia lah pula. Alah. Dia nak clue. SI. Siapa? Aku tahu tapi Tak tahu lah. Lagi. Dah, calik. Lagi. Langit. Oh, Sky. Sky apa? Kak Iskandar. Benar sekali. Oh my god. Okey, siapakah ini? Ni yang dulu main TikTok tu. Yang apa ni? Dia punya preview. Weh, tolong jawab aku tak tahu. Siapa? Aku tahu dia geng dulu. Aku clue. FM. Vivi John. Fa tapi Fa kan? Kan? Fazlin. Dah, calik. Aku tahu dia pernah kerja kat FM. Bukan? Dia era. Dia apa? Oh, sekarang. Aku yang sebut je. Okey. Okey. Nama dia Fazik. Fazik apa? Saya kenal Fazik. Fazik je yang sedap nama dia. Fazik. Okey, Fazik Mukris. Okey, senang saja. Ya ni. Ya. Jangan muka abel. Saya akan skipkan tu. Tapi kan pelakon baru. 1, 2, 3. Ame Anau, 26 tahun, Terengganu. Okey, easy je. Siapakah ini? Gafar. Okey, Ben, nanti tak ada clue, tak ada clue lagi. Tarik Rizwan punya ni. Nama TikTok pun okey. Dia Chinese ni. Yang saya tahu dia ada kucing. Ha. Itu je. Andy apa? Andy. Salah. Calik. Oh, ni. Dia lakukan cerita baru kan? Alah. Bulu ketiak. Ketiak! Nama TikTok. Dia ada kucing. Okey, boleh terima lah. Tak apalah. Aku pun lupa lah nama dia. Okey, senang gila. 1, 2, 3. Naughty technique. Benar sekali. Okey, senang ya. Siapakah ini? Handsome. Siapa dah? Muaz. Nama penuh dia? Muaz Zamri. Muazzabir. Muaz Zabir. Okey, benar sekali. Saya lupa. Okey, Aina. Ya. Siapakah ini? Anik Suhair. Benar sekali. Anik Suhail. Okey, senang saja. Siapakah ini? Siapa ni? Minta clue. Handsome yang pengawas ni. Tolong bagi clue jap. Han Hakim. Benar sekali. Aku boleh tak? Okey, ini senang saja. Siapakah ini? Aina dari belakang. Baru yang bagi kat dia. Okey, benar sekali. Tahu. Okey, siapakah ini? Oh ni geng Irfan ni remaja. Oh, I know that. Irfan kawan kau. I know that. Keluar weh. EG. Nama dia Masalah ni. Dia selalu jadi hero tak dalam drama. Kalau tak jadi hero saya tak kenal. Saya kenal yang hero. Dia jadi hero. Hero. Okey, calik kau. Aku calik. Email? Ha? Email? Email apa? Nama dia? Email? Tak. Dah. Okey. shh. Apa clue dia tadi? E dengan G. Irfan Ghazi. Allahu Akbar. Betul. Salah. Ya Allah, very confident. Siapa? Salah. Salah. Siapa ni? Apa tadi clue dia? EG. EG. El Gloslo. Salah. El Goslo. Nama dia tak kenal. Saya tahu, Aina bagi. Everett Goslo. Okey. Everett Gomez. Everett Gomez, benar sekali. Okey, siapakah ini? Ini siapa? Tak berhenti. Oh, kena macam Aiman Hakim ni. Kenapa? Ada bagi Claudine Cameron. Tak, apa punya skrip? Tak boleh. Ni berada aku. Siapa? Apa Disney. Apa kena bagi tahu ni biar kita. Urut.
A dengan D. A dengan D. Ali Dadu. Salah. Cari. Oh, ini aku kenal. Kenal. Anik Dura. Benar. Muka dia macam Abim Mel. Okey. Siapakah ini? Oh ni. Aduh. Nabil. Kan tu abang dia. Atau abang dia? Ha. Akil. Ha. Nama depan dia. Set. Tak apalah. Bolehlah Imran Akil. Isteri dia Dahlia Rizal. Bapak senang nak mampus untuk kau. Siapakah ini? Merkin. Kalau kau rasa nak jumpa dia pergi gym lah. Betul. Merkin. Okey. Okey, siapakah ini? Oh my god. Sekejap. Aduh, dia pelakon dia baru sangat. Dia tak berlakon kan? Dia berlakon lah. Dia main ginger. Dia pernah masuk konten aku lah. Dia pernah masuk konten aku. Tengok konten aku. Hakimi Nordin. Benar sekali. Okey, siapakah ini? Safwan Nazri. Benar sekali. Senang. Okey, siapakah ini? Jeffrey Nicole. Ikmal Amri. Cantik. Benar sekali. Elok dah tu. Okey. Siapakah ini? Laki lah aku tak kenal. Dia macam ni kat sekolah Juvana. Jasmine. Yang berlakon dengan Abel. Aku tak tengok. Oh, watak utama cerita Abel. Alah, siapa nama dia? Ambali. Salah. Kau serabut aku. Aku famous lah. Tapi saya tahu nama saya. Oh, tahu. Ni yang pernah berlakon di Cik ni tu kan? Mana ada? Betul. Muka dia lebih kurang. Betul. Dulu dia. Apa nama dia? Ucok. Benar sekali. Serabut aku. Okey, dan yang terakhir lah. Siapakah ini? Ni siapa ni? Minta keluar. EA. EA. Dia nama belakang dia Aziz. Tak tahu. Okey, Khalid. Okey. Aziz kan? Emerald Aziz. Salah. Okey, kita dah habis untuk perempuan, kita masuk ke lelaki, habiskan untuk lelaki dan nama ini adalah Izaidi Aziz. Okey, senang saja ni Noah. Mana capek? Siapakah ini? Yang ni tak tahu, yang tadi aku tahu. Yang ini lawa sangat pula. Kejap. Abang sabar. Sabar. 5, 4, Sabar kau ni duk kira. Dah keluar. Kenal ni. Okey, baik. Clue. Aduh. Balik awak. Tak ada clue. Tak nak clue. Sofia. Sofia apa? Sofia apa Terus dia nak clue. Sofi tu nak Sofi. Dari saya tahu Sofia je. Tak boleh. Ini senang je. Tak tahu. Famous among men. Tak tahu. Sofia je. Okey. Ni balik kenal. Tunjukkan meh. Ini yang kau selalu cerita tu. Selalu keluar. Selalu follow. Dia follow aku kat IG. Aku block dia. Dia adalah Sofia Al-Barabah. Benar sekali. Okey, siapakah ini? Baik. Macam sepupu si Tracy tadi tu. Adiknya main motor. Tak tahu aku. Daniel. Jangan bising. Aduh. 1, 2, 3. Macam sepupu si Tracy tu. Okey, kau tahu Pan. Ini adalah Dewi remaja. Okey. Ana. Sabar, kau kat belakang. AE. Asal aku lupa nama dia tu? Saya tahu. AE. Ha. Dia nama Mak Saleh punya style sikit. Oh, nak senang dah. Atau Barbie doll punya nama sikit. Apa nama dia? Dah. Asal aku lupa ni. Astaga. Okey. Cepat. Tak tahu dia apa ni. Al-Baqarah kau. Al-Bari.
Nama dia Awin Ismail. Benar sekali. Power hari ni. Gila hari ni. Semua aku kenal. Okey, seterusnya siapakah ini? Weh, sempat tak kena weh. Kita bawa watak penyundul. Serius. Putri. Clue. Tak ada bisik ke? Pak ni tak ada bisik. AI. Belakang dia senang, paling senang Iman belakang dia. Iman. Oh ni. Iman eh? Anak Iman. Ha? Anis Iman. Anak Muslim. Dah. Nampak? Tengok tak ada bisik. Ni easy. Alia Iman. Benar sekali. Siapakah ini? Yang ini. Saya tak tahu. Okey, Khalid. Terusnya. Sabar. Satu tu je saya tahu. Yang lain saya tak tahu dah. Aku tolong kan? Dia ada adik dia. Nama dia adalah Nelisa Nizam. Benar sekali. Banyak juga perempuan dah tahu Okey. Siapakah Aku pelakon luar negara banyak kena. ini? Malaysia kurang. Siapa siap ni? Aduh. Saya tahu bang. Saya tahu. Dah lepas. Okey, Khalid. Yang ni tahu. Apa pula tak tahu semua. Dua ni kan nama dia. Hawa. Salah. Aku tahu bang. Bang, saya tahu bang. Saya. Ah, Kristina Khalid. Ya. benar sekali. Dapat jawab pula. Seterusnya adalah siapakah ini? Oh, ni. Engkau kan? Depan. Siapa nama ni? Yang ni. Aku tahu. Yang ni aku tahu. Bang, tak apa bang. Yang ni aku tahu. Aku tahu ni. Kau betul tahu? Ya, aku betul tahu. Tak apa, pelan-pelan. Clue. Tak ada clue. Tak ada clue dah. Kau dah banyak clue dah. Benar clue kau. Okey, keluar. Pegang. 1, 2, 3. Siapakah ini? Yang ni, mana cek kau tu? Green ni Jupiter. Salah. Green tea ke nak cakap tadi tu? Siapakah ini? Oh, saya minta maaf. Ini saya kurang tahu. Padahal dari tadi saya tahu. Okey. Siapakah ini? Angelina Jolie. Salah. Okey. Nina. Salah. Oh, yang ni. Ni boleh ni. Saya pernah tengok. Ni Natasha rasanya. Betul. Dan yang terakhir, paling senang sekali ya. Siapakah ini? Kau tak tahu juga Ihin tak tahu cakap apa Ihin kalau tak tahu juga. Siapa tu? Kau pegang. Woi, senangnya ni. Ini dia menang anugerah pelakon baru popular wanita. Huruf depan. Sumpah kau. AJ. Ana Jolie kan? Benar sekali. Okey, so itu saja konten untuk hari ini. Dan saya minta maaf kepada rakan-rakan semua yang mana yang ada dalam ni. Kalau salah sebut nama ke bergurau ke apa semua. Thank you so much untuk yang tengok. Sehingga kita jumpa lagi pada next episode. Assalamualaikum.